Berhenti panggil benda tu healing. Kau sebenarnya cuma tengah manjakan diri yang lembik. Setiap kali kau rasa tertekan sikit, kau nak lari pergi kafe, nak bercuti atau nak baring seharian sambil scroll phone. Kau panggil tu self-care, padahal masalah kau kat rumah tetap bersepah dan makin bertimbun. Ni nama dia maladaptive coping mechanism. Kau bukan tengah rawat luka, kau tengah bina sistem pelarian. Otak kau belajar satu kod bahaya. Kalau susah, lari. Setiap kali kau healing tanpa selesaikan punca stres, kau sebenarnya tengah lembikkan daya tahan mental kau. Kau bukan makin kuat, kau cuma makin bergantung pada gangguan luar untuk rasa tenang palsu. Healing yang betul adalah baiki struktur hidup, bukan lari beli kopi mahal semata-mata nak tutup rasa gagal. Cuba kau tengok balik. Selepas kau healing, kau jadi lebih efisien ke? Atau kau makin malas nak hadap realiti? Kau tengah kumpul tenaga atau kau cuma tengah tangguhkan kekalahan? Sistem takkan berubah kalau kau asyik lari masuk gua. Keluar dan hadap kerja kotor kau sekarang. Atau teruslah healing sampai kau mereput dalam keselesaan yang membunuh. Fikir sendiri.